Orang yang kamu semua kenal sebagai Ikram sebenarnya adalah Encik Kenzo Muhammad Saufi, Chairman Lasela. Dan dari pengamatan saya, Miss Mona, awak memang tidak selayaknya duduk di kerusi CEO. Kerusi yang bakal dikosongkan oleh Datuk Rahim yang saya hormati. Ayo, kita ke pertunjukan yang terakhir. Saya harap kisah yang terjadi bakal dijadikan sebuah teladan kepada semua. Tan Sri, saya amat menghormati Tan Sri dan saya juga berterima kasih atas usaha Tan Sri terhadap Lasela Group selama ini. Namun salah tetap salah, Tan Sri. Jadi saya serahkan Mona, Tan Sri dan Taufik kepada pihak berkuasa. Daddy, please do something, Daddy. Please do something, Daddy. Daddy. Baiklah semua, memandangkan kerusi panas CEO Lasela Group bakal dikosongkan, saya sudah pun jumpa individu yang selayaknya untuk menggantikan jawatan ini. Walaupun pengalaman beliau dalam memimpin syarikat hanyalah beberapa tahun, tetapi beliau mempunyai track record yang sangat baik. Individu tersebut itu adalah Jasmine. Kenapa saya? Jasmine, kami dah pun semak latar belakang awak. Jasmine, kami juga tahu sejarah awak bersama dengan Era Bina. Dan saya mengenali hati budi awak, Jasmine. Dan saya percaya awak mampu memimpin Lasela Group. Sebenarnya, saya nak rehat dari dunia corporate. Saya nak start dari bawah balik. Saya nak cari connection baru, kawan-kawan baru. Jasmine, inilah peluang kau untuk kau memperjuangkan apa yang kau rasa selama ni. Kau boleh. Betul tu, Min. Semua orang hormat dengan kau. Semua orang dengar cakap kau. Aku yakin yang kau boleh. Saya berbangga dengan kau. Hati kamu sangat baik. Ingat, orang yang baik ni sentiasa disayang. Jadi Jasmine, awak terima tawaran ni? Saya terima. Sekarang bunga Jasmine di tengah gelora takkan layu meski didera. Dunia berbisi, langit bertanya, namun harumnya tetap menyala. Orang jangan ingat cerita ni akan berakhir kat sini. Aku akan kembali. Cik, awak siapa? Cik nak barang tak, boy? Barang? Ya. Barang baik ke? Barang baik, cik. Kalau barang baik, mau. Ini dia, cik. Berapa ringgit ni? 20, cik. RM20? Ya. Bagi dua. Ada satu je, cik. Keras lah. Ya. Satu pun, satulah. Yang penting, barang baik. Gelang lagi, cik. Barang baik. Barang baik gelang. Seharusnya Jasmine di tengah gelora takkan layu meski didera. Dunia berbisi, langit bertanya, namun harumnya tetap menyala. Badai berlalu, kabut menghilang, aroma keteguhan mengarungkan jalan. Bukan sekadar bayangan semu, tapi cahaya yang menginspirasi waktu. Seharum bunga Jasmine di tengah gelora takkan layu meski didera. Dunia berbisi, langit bertanya.